Okey, selamat petang. Saya Zafrani Arifin, berada di rumah saya, Taman Guru. Hari ini saya nak unboxing sikit lah tentang apa barang yang saya terima, iaitu model plane, kapal terbang scale model. Jadi kita tengok apa dia kapal terbang dia. Ni baru buka. Ni saya beli di Carousel, barang second hand. Teng-teng. Nampak? Ni pesawat Nakajima BN2 Kate. Kate ni pesawat tentera Jepun yang serang Pearl Harbor masa 7 Disember di Pearl Harbor. Dia serangan kapal kapal terbang ni diguna torpedo serang kapal Amerika di Pearl Harbor. Ni model yang saya akan buat lah nanti. Ni barang second hand. Ni ada versi, banyak versi lah. Ni dari Shikoku kapal, ni Jukaku. Ni ada bateri buat, ada engine kalau nak buat versi engine. Berpita engine boleh buat versi ni. Ni skala 1/48. Jadi ni besar sikit lah. Berada cantik lah ni. Kalau nak tengok dalam tu boleh juga sikit. Kita buka sekejap. Tapi barang ni memang barang lama ni, tahun 70-an lagi. Dia buat ni brand Nichimo. Nichimo ni Jepun jadi agak lama sikit lah. Okey, tengok apa dia dalam ni. Wow, cantiknya. Sayap dia. Dan part lain. Dan ni panggil decals dia. Marking dia Hinomaru, Air Force Jepun. Dan apa ni? Ni panggil instruction kit lah. Cara nak buat dia, plan dia. Ni. Okey. Ni cara nak buat dan warna dia nak buat macam mana. Berangin sikit. Ni warna ni. Ni warna ni. Dia banyak paint scheme panggil. Ni warna ni. Ni cara nak buat bom kat sini. Nak pasang bom dia macam mana. Okeylah, itu saja dari saya petang ni. Untuk buat model ni tak lama lah, tapi sekarangnya ada dan buat pameran cantik. Alright. Okay, bye.